Dalam hidup, tidak semua orang nampak pengorbanan yang dilakukan demi kita. Panjang kisah yang kita karang, hingga tiada dayaku menuktakannya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Dengarkanlah. Kadang-kadang, seorang ibu sanggup mengorbankan apa sahaja demi anaknya. Seorang ibu mungkin tidak mampu memberi kemewahan, tetapi kasih sayangnya sentiasa cukup untuk menguatkan anaknya. Amir, kau kenapa muram? Aku risau pasal yuran aku ni. Takkan aku nak susahkan mak aku lagi. Kenapa Amir? Duit masuk. Mak aku transfer ni. Berapa lama kau bagi? Wush! Assalamualaikum Mak. Mak, mana Mak dapat duit ni? Banyak ni Mak bagi. Mak makan cukup tak? Pengorbanan sebenar bukan tentang meminta balasan, tetapi memberi dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Mak. Satu hari nanti Amir pasti akan balas segala pengorbanan yang telah Mak korbankan. Hargailah insan yang sentiasa berkorban untuk kita sebelum terlambat.